Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Sherina Mazli binti Mazlan, memegang nombor kad matrik D20222104922. Inventory yang saya akan bentangkan adalah The Maslak Burnout Inventory, inventory keletihan Maslak. Pengenalan, salah satu alat psikologi yang paling banyak digunakan di seluruh dunia ialah Maslak Burnout Inventory (MBI). Ia digunakan untuk menilai tahap keletihan emosi atau keletihan kerja burnout dalam kalangan pekerja dalam profesion berorientasikan manusia seperti guru, jururawat, kaunselor, doktor dan pekerja sosial. Christina Maslach dan Susan E. Jackson pada tahun 1981 menggunakan keputusan kajian mereka tentang kesejahteraan emosi dan tekanan kerja dalam konteks organisasi. MBI telah menjadi alat standard untuk penyelidikan dan evidensi dalam kesihatan pekerja. Latar belakang inventory. MBI dibangunkan berdasarkan konsep burnout, iaitu keadaan psikologi yang melibatkan kelelahan emosi, penyahperibadian, pengurangan pencapaian peribadi. Burnout berlaku sebagai tindak balas kepada tekanan kerja kronik, terutamanya dalam pekerjaan yang memerlukan hubungan interpersonal yang intensif. Contohnya, guru, jururawat, kaunselor dan doktor. Kesahan. Menurut beberapa kajian, inventory MBI mempunyai kesahan kandungan konstruk dan kriteria yang tinggi. Ia mempunyai keupayaan untuk membezakan orang yang mengalami keletihan daripada mereka yang tidak. Selain itu, terdapat bukti bahawa MBI mempunyai keupayaan untuk mengukur tahap keletihan dengan berkesan dalam pelbagai budaya, sektor pekerjaan dan lokasi. Analisis faktor menunjukkan bahawa 3 dimensi burnout adalah idea yang berbeza tetapi berkaitan menyokong kesahan binaan. Kebolehpercayaan. Kajian menunjukkan bahawa MBI mempunyai kebolehpercayaan yang tinggi dengan nilai alpha Cronbach yang biasanya melebihi 0.70 untuk ketiga-tiga skala. Emotional exhaustion 0.90, depersonalization 0.80, personal accomplishment 0.70. Kebolehpercayaan yang kukuh ini menunjukkan bahawa MBI adalah alat yang stabil, konsisten dari semasa ke semasa dalam mengukur burnout. Pentadbiran. Instrumen ini mengandungi 22 item yang perlu dijawab berdasarkan frekuensi pengalaman seseorang dalam tugasan harian mereka. Setiap item dinilai menggunakan skala Likert 7 mata, 0 tidak pernah, 1 jarang, 2 kadang-kadang, 3 selalu, 4 sangat kerap, 5 hampir setiap hari, 6 setiap hari. Masa menjawab 5 ke 10 minit. 0 adalah tidak pernah, jarang, 1, 2 kadang-kadang, 3 selalu, 4 sangat kerap, 5 hampir setiap hari, 6 setiap hari. Untuk soalan yang pertama, saya merasa emosi saya telah digunakan sepenuhnya oleh pekerja saya. Yang kedua, saya rasa penat pada penghujung hari bekerja. Yang ketiga, saya merasa letih apabila bangun dan perlu menghadapi satu lagi hari bekerja. Yang keempat, saya dapat berurusan secara berkesan dengan masalah klien atau pesakit. Yang kelima, saya rasa saya memperlakukan beberapa klien seperti objek. Yang keenam, bekerja sepanjang hari sangat memenatkan saya. Yang ketujuh, saya rasa saya banyak menyumbang dalam pekerjaan. Yang ke-8, saya rasa kecewa dengan pekerjaan saya. Yang ke-9, saya rasa saya berkesan dalam bekerja dengan orang lain. Yang ke-10, saya rasa telah menjadi lebih tidak peduli terhadap orang selepas saya mula kerja ini. Yang ke-11, saya rasa benar-benar tidak kisah apa yang berlaku kepada setengah klien atau pesakit. Yang ke-12, saya rasa saya dapat mempengaruhi kehidupan orang lain secara positif melalui kerja saya. Yang ke-13, saya rasa saya bekerja terlalu keras. Yang ke-14, bekerja secara langsung dengan orang lain ramai membebankan saya. Yang ke-15, saya rasa saya menyalahkan klien atau pesakit atas beberapa masalah mereka sendiri. Yang ke-16, saya rasa emosi saya menjadi terlalu tekang. Yang ke-17, saya rasa menenangi masalah emosi dengan baik di tempat kerja. Yang ke-18, saya rasa saya bertenaga selepas bekerja dengan orang lain. Yang ke-19, saya rasa saya faham bagaimana untuk membantu klien atau pesakit. Yang ke-20, saya rasa berada di had keupayaan secara emosi. Yang ke-21, saya rasa saya berdaya saing dalam kerja saya. Yang ke-22, saya meragui sama ada kerja saya benar-benar memberi manfaat kepada sesiapa. Berikut adalah soalan yang terdapat 22 soalan. Semua soalan perlu dijawab. Penskoran.
Penskoran dibuat dengan menjumlahkan skor bagi item dalam setiap skala. Keletihan emosi. Soalan 1, 2, 3, 6, 8, 13, 14, 16 dan 20. Sebagai contoh, jumlah 10, skor adalah rendah. Kedua, penyah peribadian. Soalan 5, 10, 11, 15, 22. Contoh skor adalah 1, maka adalah skor rendah. Dan yang ketiga, pencapaian diri. Soalan 4, 7, 9, 12, 17, 18, 19 dan 21. Jumlah skor sebagai contoh 46. Maka skor ni adalah tinggi. Pentafsiran skor. Keletihan emosi. Semakin tinggi skor, semakin tinggi keletihan emosi. Maka rasa penat secara fizikal dan emosional akan semakin meningkat. Yang kedua, penyah peribadian. Semakin tinggi skor, semakin tinggi penyah peribadian. Maka terjadinya sikap sinis, cepat marah dan tidak peduli terhadap orang lain. Namun demikian, bagi pencapaian diri, semakin rendah skor, semakin tinggi pencapaian diri. Dan jika semakin rendah skor itu, maka terasa tidak berdaya dan kurang berkesan dalam bekerja. Rumusan. Inventari ini berbentuk soal selidik dengan skala kekerapan dan digunakan untuk mengesan tahap keletihan burnout dan merancang intervensi untuk kesejahteraan pekerja.